Sekarang kita nak pergi ke Tanjung Surat. Here we go. Let's go. Okay, hutan bakau ni kalau you datang tengok dia memang cantik. So I think it's worth it lah kalau you kotor sikit untuk dapat alam yang lebih cantik lah. Orang-orang yang sekarang dah melupakan actually pasal alam sekitar. So why not kita bawa kita punya community datang, especially from J-Star community, untuk datang support program daripada Yayasan Jacob and also JPG untuk menanam pokok payu bakau lah. Sukalah aktiviti yang melibatkan alam. Macam sukalah sebab selalu duduk office. So sekarang kita nak keluar sikit untuk dapat Nature. Yes. Rasa lebih 80 kot sebab saya tanam kiri kanan daripada depan sampai belakang. Lepas tu patah balik ikat, so lebih 80 kot. Job untuk ikat tu dah senang lah. Rupanya itu yang susah juga. Itu lagi susah lah sebab dia lagi tenggelam sebab orang dah pijak Orang dulu dah kan. pijak dulu, kita baru datang kan. Dah tenggelam kaki dah separuh. Instead of you pijak, baik you merangkak. So bila Betul. merangkak dia jadi macam celup tepung lah. Harapan J-Star, kita nak maksudnya payu bakau ni sentiasa disemai dalam hati, maksudnya dalam diri dan juga orang ramai. So akan datang pun kita tak naklah pokok payu bakau ni pupus. Sebab kita pun population sekarang pun banyak benda dah pupus lah kan. So kita nak benda ni terjaga sampai bila-bila. So, I rasa inisiatif ni memang bagus untuk lagi-lagi budak-budak muda sekarang kan, daripada tengok gadget, baik pergi tanam pokok. At least dia tahulah ikan apa ada dalam ni, apa benda yang ada dalam bakau ni kan. Dunia ni orang lain semua teroka tapi tak pernah fikir untuk jaga. Jadi kita as orang muda kenalah jaga. Sebab future kita nak anak-anak kita pun tengok benda yang cantik ni. Terima kasih kepada Yayasan Jacob dan juga JPG sebab memberi peluang kepada J-Star Motion Sdn Bhd ini untuk datang hari ini untuk penanaman payu bakau. So apa yang saya nak next time maybe kita boleh collaborate lagi. Kami nak ucapkan terima kasih kepada Yayasan Jacob dengan JPG kerana wujudkan inisiatif program-program macam ni lah. So teruskan. Jangan berhenti. 1 million roots. For the future.